Sikit-sikit ulama PAS. Ulama PAS. Ulama PAS. Duk kutuk ulama PAS. Okey, Tok Guru Abdul Hadi Awang ni. Siapa yang beri dia di taraf ulama? Bukan parti PAS tau. Dia diberi taraf ulama oleh ulama dunia. The global ulama punya movement. Tak kena mengena dengan PAS. So, Tok Guru Abdul Hadi Awang digelar ulama bukan sebab dia presiden PAS. Tidak. So, bila kita kutuk dia kata ulama PAS, dan kita kata semua ulama PAS ni kaki penipu. Semua ulama PAS ni menonggang. Menonggang agama, menonggang Islam. So, kita beri gambaran yang bahawasanya ulama ni semua jenis manusia tak guna. Tak kisahlah ulama PAS, ulama Bersatu, ulama UMNO, ulama PKR, ulama tak kisah parti mana sekalipun. Maknanya ulama ni, dia panggil apa tahu? Ular dalam semak. Snake in the grass. Kalau ulama ni, snake in the grass, kalau saya reject lah ajaran ulama, mana tak salah tau. Sebab you dah kata ulama ni semua tak guna. Awak cakap, so saya ikut apa yang awak cakap. So you see the implikasi bila awak kutuk ulama, awak hina ulama. Maknanya orang akan was-was tentang ajaran ulama. Orang tidak akan terima ajaran ulama. Sebab awak tahu, awak membuat kita ni benci ulama. Awak membuat kita ni tidak lagi percaya kepada ulama. So it's a very serious punya implication. Mungkin awak ni shock duk kutuk ulama, especially ulama PAS, ulama PAS. Awak tak sedar the implication kepada semua ulama. Awak kata, ya tapi ulama PAS je. Ulama, kalau ulama amanah okey. Kalau ulama UMNO okey. Mana kita tahu dia ni ulama mana? Saya tahu ramai ulama dalam hati dia sokong PAS tau. In their heart. Dia orang sokong PAS, tapi dia orang tak cakap lah. Sebab dia orang mufti misalnya, atau imam masjid. Bila mufti imam masjid ni, mereka berkhidmat dengan kerajaan, tak bolehlah mereka secara terbuka menyokong PAS. Tapi dalam hati mereka sokong PAS. So, walaupun dia bukan ulama PAS, tapi ulama yang sympathizer PAS, also kita boleh condemn dia sebagai ulama penipu. So, mufti. Mufti setiap negeri tu, dia sokong mana tu? Tanya dia. Awak sokong UMNO ke, sokong PAS ke, sokong Pakatan ke, sokong siapa? Dia orang diam je, dia tak jawab. Tak pernah saya dengar mufti ke, imam masjid ke, bilal masjid ke, tok guru agama ke, yang secara terbuka kata, saya sokong Pakatan, saya sokong Anwar, saya sokong UMNO. Tak pernah. So dalam hati mereka kita tak tahu.